Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala bi karamika ya akramal akramin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq anta khairul fatihin. Allahumma yassir wa'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, sama kita bersyukur pada Allah Taala, mana Allah Taala masih panjangkan umur kita pada malam yang 3 daripada bulan Rajab 1447. Bulan Rajab ni sebagaimana kita telah tahu, sedia tahu bahawasanya adalah satu bulan daripada bulan haram. Bagaimana Allah Ta'ala kata, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Ta'ala 12 bulan. Ambil je hari Allah Ta'ala jadi langit dan bumi, Allah Ta'ala jadi bulan 12 bulan. Muharram Safar itulah dah. Minha daripadanya arba'atun hurum. 4 bulan dipanggilkan bulan haram. Maka Nabi mari hurai 4 bulan haram ni, iaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan juga Rajab. Bulan kita duduk ni, bulan Rajab, masuk dalam bulan haram. Pentafsiran bagi bulan haram iaitu bulan yang dimuliai. Begitu juga bulan yang dilarang perang dalam bulan ni. Maksud larang sini iaitu perang pasal serai. Ada pun perang teheh dan perang derua, serai dan teheh. Serai ni serai demo, teheh ni demo mari kita teheh. Maka peperangan pasal serai tu dilarang dalam bulan 4 bulan ni. Itu termasuk bulan Rajab. Maka kemuliaan bulan Rajab ini sama-sama dengan bulan Zulhijjah, bulan Zulqa'dah. Bulan Zulhijjah bulan haji dah. Zulqa'dah pun masuk bulan haji dah. Sama-sama dengan bulan Muharram. Sebab tu kita semua ni, Nabi hajar satu doa bagi kita yang mana kita tahu belaka. Doa Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Itu doa yang Nabi ajar kita, so kita berdoa semua dalam panjangnya bulan Rajab ini. Kita berdoa bersama, insya-Allah
Mudah-mudahan dengan kita doa ni Allah Ta'ala terima. Bismillahirrahmanirrahim. Kata ramai-ramai ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri keberkatan pada kita bulan Rajab ni, dan juga bulan Sya'ban yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita, boleh kita bersama dalam bulan Ramadan, insya-Allah Ta'ala. Tu keberkatan dengan maksud atas kita boleh guna bulan Rajab ini dalam ketaatan pada Allah. Satu daripada ketaatan bulan Rajab ini iaitu puasa. Kerana bulan 4 bulan haram saat ini disunatkan puasa. Dan bulan Rajab ni pun serupa. Maka alhamdulillah tahun ni hari 1 bulan Rajab betul hari senang. Hari senang tu hari kita ada puasa semua dah. Maka ramai puasa alhamdulillah. Maka seterusnya kita puasa bulan Rajab ini. Puasa bulan Rajab ini adalah satu puasa yang disuruh oleh Islam, oleh kerana dia masuk dalam bulan haram. Insya-Allah Ta'ala. Lepas tu kita buat persiapan untuk nak masuk dalam bulan Ramadan. Persiapan ni persiapan ilmu, mengaji bab puasa bulan. Persiapan hati, sucikan hati untuk nak terima bulan Ramadan. Ni kita kena buat persiapan. Lepas tu ulama banding bulan Rajab ni sebagai bulan tabur benih. Tabur benih. Bulan Sya'ban bulan berjiru bunga, dan juga bulan Ramadan bulan ambil buah, petik buah. Buah dalam bulan Ramadan saat ni lebih manis daripada buah bulan lain-lain lagi. Sebab tu kita mula ajak bulan ni lagi untuk persiapan nak timur bulan Ramadan, insya-Allah Ta'ala. Bukan kau dah kita taruh serati taruh hari nak buat buka puasa saja, tapi kita kena persiapan ilmu, bererti bab puasa, persiapan hati, sucikan hati untuk nak terima. Hati kita ni berasa gembira nak terima bulan Ramadan. Ini dalam bulan Rajab ni kita mula. Dan satu kali lagi berlaku bulan Rajab, iaitu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Kebanyakan ulama kata Isra' dan Mi'raj ni berlaku dalam bulan Rajab. Walaupun benda ni benda khilaf ulama, khilaf panjang. Tengah kata bulan Rabiul Awwal. Dalam bulan Rajab pula orang kata 25, orang kata 27. Tak cegah. Walau bagaimana sekalipun, kita ni biasa duk baca Isra' dan Mi'raj dalam bulan Rajab. Satu peristiwa yang besar yang berlaku dengan Nabi Muhammad kita. Oleh kerana peristiwa ni Allah Ta'ala perintahkan sembahyang 5 waktu, mula perintah. Perintah jadi wajib ambil je hari tu sampai hari kiamat. Inilah peristiwa-peristiwa dalam bulan Rajab. Kita akan mula insya-Allah pada minggu depan. Kita akan mula baca insya-Allah, mula apa orang panggil muzakarah. Kita ni baca nak tahu, royak nak tahu Isra' dan Mi'raj. Bab apa boleh kita baca royak? Yang pertama sekali, kita nak beri kepentingan benda yang berlaku dalam Isra' dan Mi'raj. Yang besarnya adalah fardu sembahyang. Itulah yang besar. Atau kita boleh ambil gambar-gambar yang berlaku, insya-Allah kita mula pada minggu depan. Bismillah Ta'ala. Pentingnya malam ni kita kena kenal bulan Rajab. Yang duk wisupo dengan bulan lain tak boleh. Kita duk wisupo dengan kata ni musim orang panggil musim mulia, musim Hadamah. Kita pakak-pakak lah Boleh puasa-puasa lah weh. Puasa-puasa sunat komih tak podah, sekurang-kurangnya kita boleh. Kalau tak senang komih, kita nanti penting di 13, 14, 15. 13, 14, 15 ni sunat nak boleh. Sunat nak boleh. Jadi kalau kita puasa oleh Rajab ni boleh. Kelebihan 13, 14, 15 tu, dan boleh juga kelebihan boleh Rajab.
insya-Allah taala dah. Mudah-mudahan kita boleh buat. Baik, usahalah puasa sunat ni ya payah nak buat, payah orang nak buat, tapi kita usah. Kita klik kepada kitab Bidayatul Hidayah bagi Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Kita sampai kepada anggota terakhir. Anggota terakhir dalam bab bercara jaga anggota zahir, iaitu 7. Nah, anggota terakhir iaitu dua kaki. Dua tangan kita baca dah minggu lepas dah. Kemudian hari ni dua kaki pula. Akhir sekali dah ni. Nah, kita mula habis dah. Mata, telinga, mulut, perut, tangan, farak. Nah, kemudian hari ni kaki. Maka Imam Ghazali kata wa ammar rijlan. Baca ar-rijlan bahasa Arab ni kalau salah baris sikit, salah makna. Kalau dia tak berbaris, kita baca tak kena siap. Kalau baca ammar rajulan, jadi ada pun dua orang lelaki. Tapi sini baca ar-rijlan, ra bagi bawah. Ni bahasa Arab sikit, jadi makna lain dah. Kalau dalam semaya salah baris so, jadi makna lain atas semaya. Salah baris so. Korang ni kalau baca ar-rajulan, jadi dua orang lelaki. Padahal naknya ar-rijlan, dua kaki, bukan dua orang lelaki. Tengok baris penting dalam bahasa Arab. Aku baca tak ada baris, mugoyo tak ada baris, aku nak baca bukan lagu tu. Yang nak mengaji buku baca ni pun. Baik. Dia kata wa ammar rijlan, adapun dua kaki, fahfazhuma, maka jaga oleh kamu akan kedua mana? Dua kaki itulah. An antamshi bihima ila haram, bahawa engkau berjalan dengan kedua kepada benda yang haram. Itu cerahlah dia. Jadi nikmat kaki yang Allah Ta'ala beri kita ni adalah nikmat yang besar. Nikmat yang besar. Sebab Allah Ta'ala jadi semua makhluk berjalan. Tapi ada yang berjalan di atas perut, tak ada kaki. Tapi Tuhan kata wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma, Allah Ta'ala jadi semua dabbah. Dabbah makna benda duk berjalan di atas muka bumi, dabbah ni. Mimma, daripada air. Air sini air mandi lah dah. Faminhum man yamshi ala batnih, daripada binatang yang berjalan atas bumi ni berjalan di atas perut, tak ada kaki. Apa nama? Ular. Ada kaki ular. Saya tengok kaki ular. Tengok dia. Jalan atas perut dia. Ala batnih tu kata. Wa minhum man yamshi ala rijlain, dan daripada makhluk tu jadi berjalan atas muka bumi berjalan di atas dua kaki. Kita ni lah. Dua kaki. Wa minhum man yamshi ala arba', ada juga hok berjalan di atas 4 kaki. Ni 4 kaki ni binatang. Lembu, kuba, kambing 4 kaki. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala jadi makhluk ni hok secomel-comel manusia. Ada kaki 2 boleh berdiri bercakap. Kepala di atas. Yakhluqullahu ma yasha, Allah Ta'ala jadi semua di atas perkara yang dia kehendak. Dia kehendak ke mana, dia buatlah betul. Innallaha ala kulli syai'in qadir, Allah yang maha kuasa. Kali itu kalau kita tengok makhluk semua hak comel sekali, makhluk manusia lah. Allah Ta'ala jadi kaki, 2 kaki. Boleh berdiri betul. Berdiri betul. Kepala, tempat yang mulia sekali bagi manusia, yang ada otak, akal fikiran, duduk di atas. Akik duduk di atas. Manakala lembu kubah, kepala tempat ada otak dia, tak ada akal, dia ada otak. Sama dengan punggung dia. Itu gitu. Kepala dia sama dengan punggung. Tapi manusia Allah Ta'ala akik kepala tinggi. Sebab sini ada akal fikiran. Kalau kita kaji tengok dalam tubuh kita ni, Allah Ta'ala beri kepada kita
secomel-comel makhluk, secomel-comel kejadian. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah jadi manusia fi ahsan, af'al tafdil dalam ilmu nahwu panggil, pada yang lebih comel, lebih elok. Takwim kejadian tak ada dah. Sebab tu kita kena tahu kata kaki Allah Ta'ala beri kita ni adalah nikmat yang besar. Harga pun mahal. Harga mahal. Sebab tu kalau orang buat kenak orang, kerak kaki, kerak jari. Kerak jari tu mahal dah. Kalau kerak jari so tu mahal dah. Kena bayar. Kena bayar dah jari so tu. Sebab tu kita nak katanya kalau kerak jari orang so, jari kaki saat ni tu kena bayar 10 ekor unta. Mahal dia. Sebab nak cari tak boleh, nak buat sendiri tak boleh dia. Kalau buat pun tak jadi serupa dengan asal dah. Buat dengan plastik ke buat dengan apa tak jadi serupa dengan asal. Sebab tu mahal. Allah Ta'ala jadi kita. Sebab tu kita kena jaga biar baik, guna mengikut apa yang Allah Ta'ala suruh. Kita kena bersyukur pada Allah, terima kasih pada Allah yang Allah Ta'ala jadi kita rupa lagu ni. Dah berdiri di atas kaki dua ni. Sebab tu hadis-hadis Nabi banyak kecek bak kaki. Hadis-hadis Nabi banyak kecek bak kaki, suruh kita guna kaki dalam ketaatan kepada Allah. Kita ambil satu hadis. Nak oyak katanya kalau kita guna benar-benar kaki kita dalam ketaatan, kita akan lampau. Ingat dah, bila hadis ni masuk buat kita ni dengar molek. Nabi kata man tawaddaa fa asbaghal wudu'ah. Siapa yang ambil semaya di rumah dia, patut ambil semaya pula tu comel cukup lekat kena molek sempurna molek tu asbagh. Thumma masya ila salatin maktubah, kemudian dia tubik pada rumah dia jalan gimana? Ila salatin maktubah, kepada semaya fardu. Ngorek kat ni gambar molek yang ambil semaya di rumah, ambil molek lah comel kena molek, tubik berjalan mai di rumah, berapa jakah jalan mari tak tahulah berapa jakah pun. Mai siapa sudah mari pergi untuk nak semaya fardu, fasallaha ma'al imam, atau dia semaya bersama itu imam pada. Maka dia kata nah, ghufira lahu dhanbuhu, diampunkan baginya akan dosanya. Alhamdulillah. Semua buat kita ambil semaya belakang ni dah. Berjalan mari sejik belakang. Macam tak ada berjalan mari dengan mutu pun tak apa. Nombor kaki juga. Tu jadi tak ada pelik lah situ. Yang kata berjalan ni mari ni dah dengan kaki kita lah, kita mari. Maka Allah Ta'ala ampunkan dosa. Sebab tu banyak hadis-hadis yang royak kata Nabi guna kaki dia ni dalam ketaatan. Satu hadis riwayat oleh Siti Aisyah. Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqumul lail. Nabi itu semaya waktu malam hatta tatafattaru qadamah, sehingga kaki dia tu pecah. Dia berdiri lama dah, kaki dia bekak. Bekak pecah. Nabi guna kaki dia dalam ketaatan. Faqultu lahu, maka Siti Aisyah pun kata pada Nabi, lima tasna'u hadza, apa boleh muka berdiri siapa gitu lalu siapa kaki bekak pecah. Wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, sedekah Allah Taala apa habis dah dosamu. Dosa dulu, dosa baru apa bedamu. Apa boleh kaca diri siapa gitu lalu. Qal afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Kalau Tuhan apa dah, aku suka nak jadi hamba yang terima kasih ke Tuhan. Terima kasih ke Tuhan dengan makna guna kaki saat ni berdiri dalam ketaatan pada Allah.
Nabi berdiri sampai bekok kaki. Kita ni berdiri boleh puasa semaya terawih tu go salah tiap baca panjang sikit. Mengepek dah lambat si main ni. Bicara sejik hok pandak-pandak. Lari sejik panjang hidup sejik pandak. Sejik mana pandak ramai sikit orang, sejik panjang kurang sikit orang. Nah. Apabila mana pun alhamdulillah boleh berdiri dah. Kaki kita ni boleh berdiri. Nah, lepas tu yakinlah bahawa setepak tapak yang kita tok di atas muka bumi itu akan jadi saksi depan Allah. Kata kita biasa tok, biasa cak di atas dia untuk nak buat ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak? Itulah semaya begitu juga sampai pergi kepada buat haji dengan kaki dah. Sampai dulu ni jalan dengan kaki lagi. Dah, lah ni ada lagi duk jalan kaki tak nampak tak? Lalu dekat ni tu. Buat orang. Tak nampak. Orang Indonesia jalan dengan kaki. Makna berjalan kaki tak ada naik kereta, tak ada naik sikap. Pergi kepada Mekah. Tengok pengorbanan mereka. Allah Ta'ala tak suruh siapa tarikh tu sungguh pun dah. Lah ni yang masa maju. Masa maju. Jika patu bayar tak ada apa, mungkin masa maju dah tapi dia buat lagu tu adalah lagi. Sebaliknya tu maka alhamdulillah niat dia baik, alhamdulillah. Tapi ni atau kaki kita ni dah. Kalau pergi buat haji kena guna banyak. Tawaf 7 seri 7 keliling 7 kali Safa Marwah Marwah Safa Safa Marwah. Mek di Safa suk dia Marwah jauh kena guna kaki. Kena guna kaki berjalan. Maka kaki kita ni kita gunalah dalam ketaatan. Pula kita guna dalam tolong orang, bantu orang dah. Bantu sampai oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu nabi yang kata man masya fi hajati akhihi masyaallahu fi hajati. Siapa saja yang berjalan kaki untuk nak tolong sahai dia, saudara dia, masyaallahu fi hajati, Allah Taala akan tolong dia dalam hajat dia bila hari kiamat esok. Kita berjalan kita tolong sahai kita dalam dunia ni dengan kaki kita ni, bawa dia ke situ, bawa dia ke sini. Hari kiamat esok Allah Ta'ala akan tolong kita kalau kita perlu kepada pertolongan. Pas kita tak tahu kita lagu mana hari kiamat esok. Bila dia amalan kita tak padan, nak masuk syurga cerak dah amalan tak padan, makna tak boleh tak jadi sebab dia dapat rahmat. Maka Allah Ta'ala tolong sebab kita biasa duk berjalan tolong sahih kita. Tak? Ni banyak yang hadis-hadis Nabi kata. Lagi daripada kaki kita guna kaki, jalan lagi mengaji ilmu pengetahuan. Jalan lagi mengaji ilmu pengetahuan ni besar. Sebab Nabi kata man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang jalan pada satu jalan untuk nak cari ilmu agama lah maksud sini dah. Ilmu agama. Siapa saja yang berjalan lagi untuk nak cari ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Tuhan akan mudah kepada dia jalan lagi kepada syurga. Kaki kita ni biasa berjalan lagi buat ketaat, apa pergi mengaji, Allah Ta'ala tebah jalan lagi masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tu guru kita zaman dulu jalan kaki belakang. Allah, bukan tak saya pakai kemudahan, tapi ni atau tok guru pengorbanan tok guru kita dulu. Ada tok guru kita di Suria nama dia Syekh Abdul Qadir Arnaud, muhaddis, seorang alim hadis. Dia kata zaman dulu di Suria, di Syam, di Dimashq salji banyak. Sekat lutut. Maka dia tanya Fok kita, mau tahu tak kaki aku ni buat apa dia tak boleh lipat ni. Kaki dia tak boleh lipat, lutut dia tak lipat tak boleh. Nak duduk tak kerisi lagu ni semua. Tanya Fok kita buat apa, mau tahu tak? Fok kita tak tahu.
Dia tahu aku jadi lagu ni sebab aku masa aku muda dulu. Jalan aku nak pergi mengaji tu salji sekat lutut. Maka aku berjalan selai kaki aku sekat lutut dalam salji. Salji ni himak tu himak air batu sejuk. Selai jalan pergi nak pergi mengaji, dia kata selai sekat lutut pergi sampai aku ni jadi sakit penyakit rheumatism, iaitu sendi nak lipat tak boleh sebab sejuk dah. Jadi pengertian ni ulama kita nak dapat ilmu pengetahuan itu Allahu Akbar kabira. Tapi kita serupa dengan budak lah ni. Budak lah ni nak ngaji nak utur dulu. Yalah. Nak ngaji boleh tapi abah nak pergi utur dulu. Mutu halu hak saya nak PCX. Lah ni hak mutu gapo hak besar anak tu. Ada mutu saya ngaji. Bukan suruh jalan tak, tapi nak atok ni syarat anak kita hari ni. Yang bagi duduk dia berjalan kaki. Nah, kita mengaji dulu jalan kaki dah. Jadi kaki yang kita berjalan dalam ketaatan ini bukan saja akan jadi dalil, akan jadi tanda pada kiamat esok, akan jadi saksi. Oleh itu kita kena jagalah dah. Dan juga daripada hijau kaki kita berjalan untuk cari rezeki yang halal. Ni buat kita pergi cari rezeki pagi-pagi motong lah, buat benih lah, buat padi lah. Ibadat lah tu, ibadat. Niat mula. Aku pergi tu baik cari makan ni untuk nak beri sara kepada anak dan bini aku. Boleh pahala. Sebab Tuhan kata wallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhin nusyur. Surah Tabarak. Ia Allah Ta'ala allazi ja'ala lakumul arda zalula, yang jadikan bumi ini rendah. Bumi ni tengok sama rendah boleh berjalan. Subhanallah. Kalau Tuhan jadi bumi lagu ni, berjalan lagu mana buat kita? Cuba tengok Tuhan jadi bumi sama dah. Ada tempat bongok sikit-sikit tu tak ada pelik lah tu. Tapi kebiasaan bumi ni zalula. Famshu fi manakibiha. Mu berjalan lah. Nah, di atas muka bumi ini wa kulu min rizqi. Makanlah daripada rezeki tu Makna kita berjalan dalam mencari rezeki saat ni adalah satu nikmat, satu ibadat juga. Niat dia baik. Bapak yang tu baik waktu pagi pergi memotong, boleh pahala. Anak dia niat untuk nak beri sara pada anak dia, bini dia. Inilah adalah hijau kaki. Dalam hati kita kena jaga. Jaga apa? Jaga daripada kita guna kaki kita ini dalam perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga molek deh. Semua benda yang dilarang jangan pergi. Sebab tu dalam satu hadis yang Nabi berjalan lagi, tiba-tiba Nabi berhenti. Berhenti buat apa? Nabi kata sini ada dua kubur. Ada dua kubur sini. Lepas tu Nabi masuk di dalam kubur saat ni. Nabi ambil pelepah pertama, Nabi belah dua. Nabi pocok di kubur nisa. Maka Nabi kata kena innahuma la yu'adzaban. Dua-dua ni kena seksa dua. Dua orang ni kena seksa dua. Wa ma yu'adzabani bi fi kabirin. Dan mereka ni kena seksa bukan benda besar sangat. Bukan benda besar di sisi mereka, tapi besar di sisi Allah. Mereka buat benda kecil di sisi mereka, tapi di sisi Allah besar. Siapa kena seksa? Apa? Amma ahaduhuma, adapun seorang daripada kedua ni, fakana la yastatiru minal baul, adalah ia tidak menutup daripada kencing. Masa dia kencing depan orang, tak tutup. Itu satu pendapat. Dan pendapat lagi, dia tak jaga tubuh dia daripada kena kencing. Bila dia kencing, duk mengecik mari kena tubuh.
Maka dia pergi semaya lagu tu, maya dalam najis. Dah kena kain, kena tubuh dia. Dah tu satu, keting weh kena jaga molek dia. Tu kena seksa kubur. Wa ammal akharu ni dah. Adapun orang yang kedua, fakana yamshi bin namimah, adalah ia duk berjalan dengan namimah. Apa namimah? Namimah ni iaitu duk buat fitnah di antara orang. Jalan lagi pak dia tu, royak kata dia tu duk kata kamu. Jalan mai pak dia ni, dia tu duk kata kamu. Lama-lama dua orang ni balah buat fitnah. Ni sebab. Ni sebab dah. Sebab tu kita jaga-jagalah orang hak wah orang balah tu. Jalan lagi kok tu, jalan mai kok ni duk main. Dah. Nak remo tu balah, remo ni balah, lebih lagi musim ni. Musim apa ni? Musim cari apa? Mau cari bukti. Beringat weh. Beringat. Kita kena ke siapa, kena lagi, tak ada apa. Tapi jangan tuduh orang lain. Jangan tuduh orang lain, jangan fitnah orang lain. Kena ke betul satu, tak apa, kena betul satu, tak ada masalah. Tapi jangan kata betul dua tu jahat gitu, ni jangan. Jangan sama sekali. Tak ada ni seksa. Terkena ke butir dua, tak apa, kenalah butir dua tu. Tapi jangan kata butir satu jahat lagu ni, jahat lagu ni, jangan sama sekali. Nak oyak butir dua molek, oyak lagi. Nak oyak butir satu molek, oyak lagi. Tapi jangan kata ke orang, ni kamu yang sangsa ni bagi. Mai kamu tapi jadi. Jangan mai kamu jadi bodoh itu ah. Kamu siapa masa muka, siapa balah, tak pasal-pasal. Siapa tak kekek, siapa tak tegur, siapa ke awak tu, awak ni. Buku nak kena tak kena, waktu hal lain, hati kita. Kita nampak dia sesuai, boh dia tu. Apa jangan tuduh menuduh. Jangan tuduh menuduh di antara satu sama lain, jangan buat fitnah di antara satu sama lain. Kita ni kamu yang waktu kita musnah, waktu kita balah, waktu kita pecah. Kamu yang ni mari daripada mana? Daripada demo juga daripada kita. Tapi waktu kita ni punah. Mak kita pakai tak kena, kita pakai tak balah. Apa? Ingat molek deh, siapa yang duk main lagu ni jaga molek. Ni Nabi lalu, Nabi tengok malaikat royak duk kena seksa orang duk buat fitnah, duk berlaku di antara dua orang. Nak ke kita seksa lagu kubur? Sakaceh lah dah. Berhentilah kena duduk main lagu tu. Nak cari sorok, cari lagi tak apa. Dah. Nak ada apa nak cari butir satu, butir dua lah, kita tak ada masalah. Tapi kita jaga gitu dah. Baik. Allahu Akbar kabira. Dah. Dan juga daripada kejahatan kaki, jalan lagi kepada tempat-tempat maksiat, tempat zina, tempat judi, tempat minum arak, boh gilah tempat apa pun dia, tempat mengupak. Tahu kata situ mengupak, jalan lagi situ pun guna kaki tak kena juga. Sebab apa boleh jumpa tempat mengupak, Tuhan suruh kita buai tubuh kita daripada benda tu. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, mereka yang daripada kecek sia-sia, mereka paling belakang. Makna tahu kata situ kecek sia-sia, dia tak pergi dulu dah, tak masuk dulu dah. Tahu kata kedal ni duk kecek hatu, duk makan orang, duk kata orang, dia tak masuk dulu dah. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Tahu kata takrir tu duk kecek benda sia-sia, dia tak berhenti dulu dah. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sabar. Tu. Dan juga daripada kejahatan kaki, seorang berjalan dengan takabur. Jalan tekuk duk itu. Mata dia tahan. Kita ke langit tu. Kaki duk tabung mai, mata duk tahan langit. Jalan pasal ni Nabi lagi. Allah Taala lagi. Tuhan kata, "Wala tusair khaddaka lin-nas wala tamshi fil ardi maraha." Mu janganlah akik pipimu bagi manusia ni akik lagu tu. Baik weh.
Wala tamshi fil ardi marhamu, jangan berjalan di atas muka bumi dalam keadaanmu tu takabbur. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakur. Tuhan tak suka orang yang takabbur, orang yang bermegah dengan diri sendiri. Terus cara berjalan pun supaya ini kita kena jaga. Sebab tu ini setengah daripadanya. Setengah daripada kejahatan kaki perempuan yang jalan dalam keadaan kaki dia terbuka. Nak tanya sikit, kaki orang dah, kaki betina orang dah. Berkata aurat ni benar wajib tutup aurat ni. Mana aurat tak boleh buka kat orang lain, malaikat suami ataupun bapa ataupun anak boleh tengok, tak sah nikah. Nak tanya kaki aurat tak? Apa? Dalam dakwah aurat. Oh, dalam dakwah. Tak dakwah aurat sepatu kalau dalam dakwah aurat. Kaki aurat ni. Retina semua dengan ni, kaki adalah aurat. Sampai dia semayang kena kata. Al-Zubair tak pakai stoking, maka dia duk buka aurat dia depan orang. Dia kaki aurat, betih tak nak kecek. Betih pohon tak nak kecek. Kaki tu aurat dah. Sebab tu perempuan mana yang tubik pada rumah tak pakai stoking, maka dia buka aurat dia kepada orang. Jaga mulut dia. Yang kita tengok hari ni, terus-terus pakai stoking tapi pun tak pakai. Lagu mana stoking pun tak pakai? Stoking pandang. Stoking tu pandang, duk bawah buku lali ni stoking dia. Mak betih semua duk luar belakang. Naik mutu pun dah. Jaga pak, selok sekat. Sekat lutut. Kayak perung dia. Nampak habis. Jaga. Kita nak tubik umur, pasti pakai stoking, wahai perempuan. Kaki kita tu adalah aurat. Royak lah, kau jatuh ni royak pada bini. Berani ke tak nak royak? Royaknya balik dia ni. Perempuan weh kena dengar kalau suami royak sungguh dia. Suami royak benar, kita kena terima. Suruh pandang-pandang mu, suruh pandang-pandang gini, Islam suruh lagu tu. Kita jaga deh perempuan. Boleh buka kepada tok laki dia aja. Tu jaga molek dah. Kalau gitu, ini adalah setengah adat-adat kaki yang kita kena jaga. Pendek kata, ringkas kata, kita gunalah kaki kita dalam semua benda ketaatan. Dan kaki kita jagalah daripada semua maksiat. Kamu dah sebut saat itu. Terus, insya-Allah taala lah. Sebab tu dah kita. Nikmat kaki tu kita. Kita kena terima kasih melalui kita buat mengikut dia suruh. Gambar lagu mana kalau tak ada kaki? Ini cuba kita tengok di Rozah ni. Tak ada kaki. Allah belahnya dah. Kaki kena bong habis kerak dua-dua. Tu tak khisi. Lagu mana kira? Sebab tu alhamdulillah, masa Allah Ta'ala beri lagi kepada kita ni, kita jaga biar baik dah. Jaga biar baik. Mudah-mudahan kita ni dapat jaga anggota kita 7 dalam ketaatan, jauh daripada maksiat. Habis anggota 7. Ni habis malam ni. Kalau kita turut sungguh kita duk baca, duk royak, duk hurai ni dah, alhamdulillah anggota kita selamat. Dan anggota kita selamat, kita selamatlah insya-Allah. Tapi kalau kita tak selamat, anggota kita tak selamat, kita ni kena tanya lekat buku, lekat hati. Buat apa tanganmu tak jaga? Buat apa matamu tak jaga? Buat apa telingamu tak jaga? Kena kadi weh depan Tuhan. Waktu kita jaga dah insya-Allah taala. Tak berhenti sekat itulah. Allah taala a'la wa a'lam. Baik, ada lagi 6 minit dah.